Guys, ini satu tip penting bagi yang mula nak konsisten dan bagi yang mula nak dapatkan result dengan cara cepat dan berkesan. Okey, benda ni berdasarkan pengalaman saya kalau nak be able untuk work on your trading supaya start ataupun sebelum ni you tak konsisten. Ini key dia. Okey, saya sekarang ni berada di Jabal Rahmah dekat area Padang Arafah. Ziarah sekejap. Okey. So, yang pertama jangan terlalu banyak sangat mentor guys. Okey. Fokus kepada satu mentor. Pasal setiap mentor kefahaman dia berlainan dan juga ialah hasil dia berlainan. So most important yang boleh you buat ialah yang mana you be able untuk iaitu ambil masa sekejap. Okey, so kurang-kurangnya 3 bulan bersama mentor tersebut. Dan kedua tips dia masa dengan mentor tu ialah dia kan mentor dia ada teknik dan dalam teknik tu ada setup. So fokuskan kepada ialah satu setup je. Walaupun mentor tu ada banyak setup, fokus pada satu setup. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tip yang paling penting iaitu fokuskan kepada iaitu konsep ni mungkin akan melawan mentor. Jika mentor ni lain sikit dengan konsep saya, iaitu dia akan profit driven ataupun reward driven. So fokus kita ialah iaitu risk driven. Okey, jangan terlalu fokus pada flip account. You fokus pada low risk. Okey. So low risk ni you nak konsisten 5-10% je sebulan. Cukup dah. Lepas tu macam nak kaya scaling. Itu konsep saya bawa tu, scaling game plan tu. Alright, ini key dia. So key ni simple, tapi dia akan main banyak gila peranan kalau you be able untuk work on this. Alright, so jumpa lagi.